santan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Haja. Hari ini Umi nak buat selimut pandan tanpa telur ya. Bahan-bahan yang diperlukan: pulut, daun pandan, garam dah habis sudah kecil macam ni, dan juga santannya. Ini Umi guna santan segar. Kita masukkan semua santan ni. Kita gaul dia bagi sekata dan sebati. Okey ya. Sekarang ni Umi nak kukus dia selama 40 minit ya, ataupun sampai masak. Ya, pulutnya yang telah masak, kita ambil daun pandan ni. Pulut yang kita kukus tadi, kita letakkan dalam loyang yang telah kita lapik dengan plastiknya. Kita ratakan dia dulu, kemudian nanti kita tekan dengan penekan kuih. Kita ketepikan dulu ya. Bila dah siap, kita buat adunan untuk lapisan atasnya pula. Kalau untuk bahan atas dia, tepung gandum, santan, Umi guna santan segar ya, tepung ubi, garam, santan cair untuk Umi kisar dengan daun pandan, gula ya, ini dia daun pandan ya, daun pandan dan santan cair Umi nak kisar dia menjadi jus pandan ya. Kita masukkan tepung ubi, garam, gula, kacau dia bagi sekata ya. Kalau kita nak buat selimuka ni tanpa telur, kalau nak sedap kita guna santan segar ya. Kalau santan kotak dia kurang sedap sebab dia tak ada telur ya. Kita masukkan jus pandan. Kita masukkan santan ni. Kita tapis adunan ni ya. Dia dalam lapisan pulut ni ya. Kita nak kukus dia selama 35 minit ataupun sampai masak. Dan ni Umi nak keluarkan dia daripada acuan. Sekarang ni Umi nak potong ya.
potong ni ikut selera kita, nak potong macam mana je boleh. Ini dia kuih talam seri muka tanpa telur. Kejadiannya sangat cantik ya, kenyal dan lembut, serta gabungan rasa dia, daun pandan dan santan segar serta pulut yang sangat menyelerakan ya. Umi Cak Kari pun terima kasih, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat mencuba.